Sebab tu orang tanya, syok kita jawab kan. Orang tanya, Faiz, aku nampak engkau sekarang makin senang. Apa betul engkau kan? Kau dengar aku sejak aku mengamalkan sedekah subuh, aku gini-gini. Itu salah. Salah tu. Jangan buat kerana mengharapkan sesuatu. Jangan buat kerana mengharap. Buat je. Buat saja. Sesuatu tu Allah Ta'ala dah janji dah. Dan Allah Ta'ala tak mungkin janji. Kerana kalau kita buat mengharap sesuatu, kita akan kecewa kalau kita tak dapat. Selalu betulkan persepsi ni. Contoh, orang sembahyang duha. Okay. Kenapa kau sembahyang duha? Sembahyang duha ni boleh mengubah rezeki kita. Kalau rezeki kau tak berubah, macam mana? Dia marah pula. Yes, benda tu. Buatlah sesuatu sehingga kamu ikhlas. Memanglah ganjaran tu mungkin menjadi push factor untuk kita mula buat. Tapi slowly betulkan niat. Sehingga akhirnya kita contohnya bangun malam bukan lagi kerana nak minta sesuatu, tapi bangun malam kerana nak tunjuk kita syukur pada Allah. Itu yang diajar oleh Nabi. Nabi kan dulu kan semayang sampai bekat kaki kan. Pernah dengar kan hadis kan? Aisyah tanya, "Wahai Rasulullah, kamu ni Rasul. Diampun dosa dulu kini selamanya. Kenapa kamu masih lagi bangun malam semayang sampai bekat kaki?" Nabi jawab 2-3 patah je. "Salahkah aku untuk tunjukkan bahawa aku hamba yang bersyukur?" Nampak? So Nabi bukan lagi buat kerana nak sesuatu. Nabi buat kerana nak balas sesuatu. Sebab tu orang tanya, syok kita jawab kan. Orang tanya, Faiz, aku nampak engkau sekarang makin senang. Apa betul engkau kan? Kau dengar aku sejak aku mengamalkan sedekah subuh, aku gini-gini. Itu salah. Salah tu. Satu, Allah Maha Berkuasa. Allah boleh bagi apa saja tanpa apa-apa perbuatan. Betul tak? Kalau kau mula beriktikad bahawa dengan amalan tu kau dapat, kau dah mula mengikat pemberian Allah dengan amalan yang kau buat. Itu salah. Ramai je orang, even yang bukan Islam pun, mereka lebih kaya-kaya. Mereka buat apa? Memberi, tapi semua tu kalau ikut Quran tidak ada nilai di sisi Allah kerana mereka tidak beriman. Betul, kan. betul. Tapi masih lagi Allah bagi kan. Betul. Maksudnya Allah tak terikat dengan apa saja yang kau buat ni. Dia tak berhajat pun kepada amalan kau sehingga kau yakin bahawa kerana amalan itulah kau dapat. Itu salah. Kau kena betulkan. Kau kena mula didik hati, mula betulkan niat. Okey? Sehingga akhirnya kau buat tu ikhlas betul-betul kerana Allah Ta'ala. Nampak benda tu yang kita nak kena ajar. Kan biasa orang, saya cukup kadang berbulu mata, berbulu telinga ceritakan bila orang meninggal. Ramai orang pergi ziarah. Sehingga terbit cerita yang bukan-bukan kan. Kubur wangi lah apa kan. Lepas tu orang mula bertanya, apalah amalan dia? Allahu Rabbi ya Karim. Allah Ta'ala Maha Berkuasa mengurniakan kemuliaan pada seseorang tanpa perlu berhajat pada amalan orang tu pun. Betul, kena pegang tu. Yang penting kita kerja kerana Allah Ta'ala, kerja bersungguh-sungguh. InsyaAllah pahalanya Allah Ta'ala akan bayar.